Singawani, anak perempuan Somasundram. Vilashini, anak perempuan Ganesan. Gayatri, anak perempuan Murugaya. Shamini, anak perempuan Selva Kumar. Lalitambige, anak perempuan Jobi. Mogana, anak perempuan Tiaga Raju. Anusha, anak perempuan Manogaran. Subatira Devi, anak perempuan P. Sami. Shakila Devi, anak perempuan Wijayadhiran Pillai. Pon Manar, anak perempuan Krishnan. Kritika, anak perempuan Krishnamurti. Divya, anak perempuan Arnandan. Wendy Low Kit Ying. Nur Syafiqah binti Hasan. Nur Iliana binti Rosli. Nur Rafidah binti Syed Daud. Nishan, anak laki Mutulingam. Raminda, anak laki Muniandi. Sri Shantini Nair, anak perempuan Damodaran. Padma Priya, anak perempuan Kumaravel. Shamani, anak perempuan Raja Murti. Ong Chuan Fen. Tanah Pakiem, anak perempuan Ganesan. Darchini, anak perempuan Mogana Sundar. Vengadam, anak laki Siva Yogi. Satish Rao, anak laki Krishna Rao. Shanti, anak perempuan Chellan. Prita, anak perempuan Sinivasan. Natia, anak perempuan Nadarajan. Tila Kausilya, anak perempuan Sivanandan. Belvina, anak perempuan Kupusauri. Nitya, anak perempuan Palanisami. Malati, anak perempuan Makendran.
Nisanti, anak perempuan Govindasamy. Yamuna Nair, anak perempuan K. Ramadoran. Kogila, anak perempuan Vijayan. Sobana, anak perempuan Kanti Perumal. Jaswinder Kaur, anak perempuan Bachan Singh. Yugeswaran, anak lelaki Vadivelu. Parvinder Singh, anak lelaki Harjit Singh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri dan Yang Berusaha Encik Hariharan Vasudevan. Thank you, Yang Berbahagia Datuk Seri and Mr. Hariharan Vasudevan. Seterusnya, penganugerahan Diploma Teknologi Makmal Perubatan kepada para graduan Kolej Global Master Skill Ipoh. Conferment of Diploma in Medical Lab Technology to graduates from Master Skill Global College Ipoh. Dipersilakan Encik Hariharan Vasudevan, Pemangku Dekan Akademik untuk mempersembahkan para graduan Diploma Teknologi Makmal Perubatan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri. We would like to call upon Mr. Hariharan Vasudevan, Acting Academic Dean, Master Skill Global College Ipoh, to present the graduating students' Diploma in Medical Lab Technology to Yang Berbahagia Datuk Seri, President of Master Skill Global Colleges. Yang Berbahagia Datuk Seri, dipersilakan Datuk Seri untuk menganugerahkan Diploma Teknologi Maklumat Perubatan kepada para graduan yang namanya tersenarai dalam buku convocation. Dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya menganugerahkan Diploma Teknologi Makmal Perubatan kepada graduan-graduan yang namanya tersenarai dalam buku convocation. Sharon Lin, anak perempuan Victor Dorai. Go Malam, anak perempuan Balakrishnan. Ranjidam, anak perempuan Selvaraju. Vimala, anak perempuan Chandrasekharan. Basita binti Zakaria. Fatin Shazwani binti Norani. Donny, anak Jingga. Alexander Timothy, anak Daud. Nur Lera, anak Geneva. Muhammad Hafiz bin Ismail. Muhammad Azizil Alfi bin Ibrahim. Siti Rafidah binti Rejab. Kokilawani, anak perempuan Sivanesan. Satyasilan, anak lelaki P.M. Nagalingam.
Nur Aisyah binti Abdullah. Aisyah Adila binti Latfi Amir. Nur Fatih Hanum binti Muhammad Fuad. Dinakaran Pillai anak laki Vijayan Pillai. Siti Aisyah binti Ibrahim. Gunasundri anak perempuan Mariappan. Revati anak perempuan Kunasinggaran. Jaganeswari anak perempuan Sundra Raju. Krishnaveni anak perempuan Santanasami. Jennifer Shamini anak perempuan Alexander. Raja Lashmi anak perempuan P. Apalasami. Shireen Angela anak perempuan Joseph. Indra anak perempuan Jayarajan. Puaneswari anak perempuan Gunasilan. Ramya anak perempuan Sangkaran. Hemalini anak perempuan Sinnasalam. Nur Hidayah binti Ahmad. Nur Hasmira binti Adnan. Inesha anak perempuan Santinathan. Sharifah binti Mat Saleh. Nurul Syazwani binti Baka. Azina binti Abidin. Saslina binti Muhammad Kasim. Nurul Atika binti Suhaimi. Sarah Damia binti Abu Kasim. Siti Rukayah binti Abdullah Sani. Norzura binti Murni. Nur Syafiza binti Muhammad Nur. Nur Hafiza binti Muhammad Aslam. Nur Syafiqah binti Samsuri. Nur Izatul Nazira binti Rosli. Kesavi anak perempuan K. Rajasekhar.
Aisyah binti Rusli, Solehah binti Osman, Nur Atikah binti Abdul Jalil, Nur Zamira binti Ahmad Tarmizi, Nafisa binti Hashim, Nur Nafisah binti Ramli, Rosnani binti Muhammad, Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri dan Yang Berusaha Encik Hariharan Vasudevan. Thank you, Yang Berbahagia Dato' Sri and Mr. Hariharan Vasudevan. Penganugerahan Diploma Kesihatan Persekitaran kepada para graduan College Global Master Skill Ipoh. Conferment of Diploma in Environmental Health to graduates from Master Skill Global College Ipoh. Dipersilakan Encik Hariharan Vasudevan, pemangku dekan akademik untuk mempersembahkan para graduan Diploma Kesihatan Persekitaran kepada Yang Berbahagia Datuk Seri. We would like to call upon Mr. Hariharan Vasudevan, Acting Academic Dean, Master Skill Global College Ipoh, to present the graduating students Diploma in Environmental Health to Yang Berbahagia Dato' Sri, President of Master Skill Global Colleges. Yang Berbahagia Datuk Seri, dipersilakan Datuk Seri untuk menganugerahkan Diploma Kesihatan Persekitaran kepada para graduan yang namanya tersenarai dalam buku convocation. Dengan kuasa yang telah diberikan kepada saya menganugerahkan Diploma Kesihatan Persekitaran kepada graduan-graduan yang namanya tersenarai dalam buku convocation. Nurul Atika binti Muhammad Yusof, Ahmad Hafizuddin bin Muhammad, Ahmad Syakirin bin Zainal Rashid, Zanatul Shima binti Wahid, Siti Atikah binti Abdul Razak, Raihan binti Abdul Rahim, Nurul Syafina binti Muhammad Razali, Nur Alia binti Muhammad Saidi, Nur Fazira binti Ramli, Nur Hayati binti Jafar Alba, Logeshwari anak perempuan Baradan, Siti Zurain binti Baharudin, Nur Hamiza binti Yusuf, Nur Azila binti Mahat, Nur Zahira binti Amir, Sri Zulaika binti Zulkifli,
Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri dan Encik Hariharan Vasudevan. Thank you, Yang Berbahagia Dato Sri and Mr. Hariharan Vasudevan. Seterusnya, Anugerah Graduan Terbaik. Conferment of Best Graduate Awards. Untuk makluman pihak hadirin sekalian, anugerah graduan terbaik akan diberikan kepada graduan terbaik mengikut program masing-masing. Penerima anugerah graduan terbaik bakal membawa pulang sijil dan plak penghargaan beserta seutas jam tangan berjenama Tissot setiap seorang. For your information, each recipient of the award will receive a plaque, certificate and a Tissot watch. Untuk itu dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Edmund Santara, Presiden College Global Master Skill, diiringi Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Haji Alimuddin bin Haji Muhammad Dom, Penasihat Akademik College Global Master Skill bagi menyampaikan anugerah. To present these awards, we would like to invite Yang Berbahagia Dato Sri Dr. Edmund Santara, accompanied by Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Haji Alimuddin Haji Muhammad Dom, Academic Advisor, Master Skill Global Colleges. Penerima anugerah graduan terbaik bagi program Diploma Fisioterapi adalah Puvana anak perempuan Muniandi. The recipient of Best Graduate Award for Diploma in Physiotherapy is Puvana, daughter of Muniandi. Penerima anugerah graduan terbaik bagi program Diploma Penjagaan Kesihatan ialah Janatun Munira binti Ibni Hajar. The recipient of Best Graduate Award for Diploma in Healthcare is Jana Tun Munira binti Ibni Hajar. Penerima anugerah graduan terbaik bagi Diploma Kejururawatan ialah Wikeneswaran anak lelaki Kaliapan. The recipient of Best Graduate Award for Diploma in Nursing is Vigneswaran, son of Kaliapan. Penerima anugerah graduan terbaik bagi Diploma Farmasi ialah Hemalata anak perempuan Kandivan. The recipient of Best Graduate Award for Diploma in Pharmacy is Hemalata, daughter of Kandivan. Penerima anugerah graduan terbaik bagi Diploma Teknologi Makmal Perubatan ialah Sherilyn anak perempuan Victor Dorai. The recipient of Best Graduate Award for Diploma in Medical Lab Technology is Sharon Lin, daughter of Victor Dore. Dan penerima terakhir bagi anugerah graduan terbaik bagi program Diploma Kesihatan Persekitaran ialah Nurul Atikah binti Mat Juso. The recipient of Best Graduate Award for Diploma in Environmental Health is Nurul Atika binti Mat Juso. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri dan Yang Berbahagia Datuk Tan Sri. Thank you, Yang Berbahagia Dato Sri and Yang Berbahagia Tan Sri. Para hadirin sekalian, kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Edmund Santara, Presiden College Master Skill Global untuk menyampaikan ucapan. We would like to invite Yang Berbahagia Dato Sri Dr. Edmund Santara, President of Master Skill Global Colleges, to deliver his speech.
Yang berbahagia, Tan Sri Datuk Halimuddin Haji Muhammad Dom, Pro-Chancellor University Metropolitan Asia dan penasihat akademik College Global Master Skill. Yang teramat mulia Tuanku Datuk Seri Kamil bin Tuanku Rujaluddin, pengurusi Lembaga Pengarah Master Skill Education Group Berhad. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob, Naib Chancellor University Metropolitan Asia dan Ketua Pegawai Akademik College Global Master Skill. Ahli-ahli Lembaga Pengarah MEGB, pegawai-pegawai kanan Universiti, barisan ahli-ahli Senat, rakan-rakan universiti dari dalam dan juga luar negeri, dev-dev jemputan, dekan-dekan, profesor Madya, ahli-ahli akademik AMU, MGC, ibu bapa, para graduan yang diraikan, serta hadiran hadirat yang dihormati sekalian. Salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya kita dapat bersama-sama hadir dalam Majlis Convocation kedua College Global Master Skill MGC Ipoh pada pagi ini. Saya percaya majlis yang gilang gemilang ini akan menjadi satu upacara yang bersejarah bagi para graduan, ibu bapa serta para hadirin. Syabas dan tahniah saya ucapkan juga kepada semua ibu bapa, kaum keluarga kerana memberi dorongan, sokongan serta pengorbanan yang tidak berbelah bagi kepada para graduan sehingga berjaya mengukir pencapaian penting dalam hidup mereka pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang diketahui, College University Sains Kesihatan Master Skill yang dulunya dikenali dengan MACH telah mendapat kelulusan pertukaran nama dan penaikan taraf kepada universiti penuh dan dikenali sebagai University Metropolitan Asia atau dalam bahasa Inggerisnya Asia Metropolitan University AMU as a full-fledged university. Manakala bagi college-college master skill di Ipoh, Kota Baru, Kuching dan Kota Kinabalu, nama-nama college ini juga dikenali sebagai College Global Master Skill ataupun dalam bahasa Inggerisnya Master Skill Global College dalam abbreviation MGC. Oleh yang demikian, institusi ini tidak hanya lagi tertumpu kepada program-program perubatan dan sains kesihatan saja. MEGB iaitu dengan AMU dan juga MGC kini akan melalui satu anjakan paradigma dengan menerokai juga bidang-bidang selain daripada bidang sains kesihatan seperti perniagaan, perundangan, pelancongan serta hospitality tidak lama lagi. Hal ini sudah tentu akan mewujudkan peluang pendidikan yang lebih luas bagi mereka yang berminat untuk mencuburi dalam bidang-bidang ini serta menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di Asia Metropolitan University. Tidak lama lagi, institusi ini bukan saja akan terdiri daripada pelajar-pelajar tempatan, akan tetapi kita juga akan mengambil pelajar-pelajar antarabangsa. Bagi makluman para hadirin sekalian juga, pada sidang pertama Majlis Convocation University Metropolitan Asia yang telah berlangsung pada 18 Oktober yang lalu, yang berbahagia Dr. Devi Prasad Shetty dari negara India telah dilantik sebagai Pro-Chancellor AMU yang ketiga. Beliau adalah seorang pakar jantung dan pengurusi Narayana Nurudaya Group of Hospital di Bangalore, India. Bagi pihak Master Skill, saya juga mengucapkan tahniah kepada beliau. Semoga pengalaman beliau di sektor perubatan dan juga pengalaman dalam bidang perniagaan, beliau akan dapat membawa kepada AMU dan juga MGC ke arah kecemerlangan dalam bidang pendidikan serta amalan perubatan dan kesihatan di Malaysia dan seterusnya di persada antarabangsa. Izinkan saya untuk bahasa dalam Inggeris. Graduates, distinguished guests, parents, ladies and gentlemen, it gives me a great honor